Baru-baru ini, apabila timbul isu terputus bekalan minyak masak, Datuk Presiden, kawasan Felda juga turut terjejas. Sedangkan dalam masa yang sama, Felda adalah antara pengeluar minyak sawit terbesar di dunia. Tak ke jadi bahan lawak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita buka pintu rumah, nun menghijau pokok sawit. Tapi bila buka almari di dapur, tak ada bekalan minyak masak. Inilah antara isu yang harus kita lihat, realiti yang menyakitkan masyarakat. Buka pintu, nun menghijau pokok kelapa sawit. Buka almari dapur, minyak masak tak ada. Saya sambung lagi. Buka pejabat pengarah bekalan air Sarawak, ada duit 50 juta. Di Sabah, 50 juta wang tunai. Buka rumah Seri Perdana, ada 24 lori wang tunai. Ini Malaysia tanah airku. Kena ingat, jika diandaikan pembangkang mampu menambah 23 kerusi parlimen di kawasan Felda, maka berakhirlah era pemerintahan Barisan Nasional yang ditutup. Jika pembangkang menambah 23 kerusi di kawasan Felda, maka berakhirlah pemerintahan BN yang ditunjangi oleh UMNO. Andainya ramalan buruk ekonomi ini menjadi realiti seawal tahun depan, Najib akan membatalkan cita-citanya untuk menyerang hendak pembangkang. Maka cita-cita Najib untuk membubarkan parlimen dalam suku pertama, yaitu sebelum Mei 2017, hanya menjadi omong kosong beliau sahaja. Kesimpulannya, warga Felda telah mula hilang keyakinan. Kembalikanlah keyakinan mereka. Kembalikanlah sokongan warga Felda kepada kerajaan dan Barisan Nasional. Undi barisan tentu naik harga. Raya undi yang mana? Undi Pakatan dapat air percuma. Sejak 5 negeri BN kalah. 6 tol tutup di ibu kota. 55 tahun perintah. Baru dapat 500 derma. 500 pun bukan untuk semua. 15.000 untuk peneroka Felda. Tarikh undi cara pun rasuah. PN bincang turun tol semua. Dulu ini hal tak pernah dengar. 22 tahun Mahathir perintah. Bankrupt mas berwajah Bank Bumi Putra dan suara rakyat, suara rakyat, suara rakyat lawankan. Kita bangun, kita bangun, kita bangun dan lawan. Bersatulah semua bangsa, pohonkanlah prasangka. Jangan kita keberdaya tipu era penguasa. Bersama